proses mengangkat jambatan angkat ni, ni untuk dibuka dan kita perhatikan tengok keadaannya semakin lama semakin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang membuat penggambaran bagaimana jabatan angkat ini sedang dilaksanakan. Proses mengangkat jambatan angkat ni, ni untuk dibuka dan kita perhatikan tengok keadaannya semakin lama semakin tinggi dan semua kenderaan di kawasan ini tidak dibenarkan untuk meneruskan perjalanan, terpaksa diberhentikan. Cuba tuan-tuan tengok, itu jalannya makin lama makin tinggi. Ini menunjukkan bahawa jambatan ini sedang diangkat. Kebetulan saya melalui kawasan ini dan dapat berpeluang untuk melihat jambatan angkat ini. Dan biasanya jambatan angkat ini akan mengambil masa 30 minit untuk diangkat bagi membolehkan kapal lalu di kawasan ini. Inilah keistimewaannya di Terengganu, bahawa jabatan ini sedang diangkat. Alhamdulillah, hari ini secara kebetulan saya berpeluang untuk melihat bagaimana jambatan ini diangkat begitu tinggi, seolah-olah seperti bangunan. Jadi beginilah proses yang sedang dilakukan. Dan di bahagian belakang ini semua kereta-kereta tidak dibenarkan. Itu di bahagian sana tidak dibenarkan untuk meneruskan perjalanan dan dihalang oleh pegawai keselamatan. Sekarang jambatan ini sedang diturunkan. Jadi proses menurunkan jambatan adalah lebih mudah dan lebih cepat berbanding dengan mengangkatnya tadi. Kita perhatikan bagaimana proses menurunkan jambatan ini. Dengan mudah dan hanya beberapa minit sahaja jambatan ini dapat diturunkan. Tengok, perhatikan perlahan-lahan. Akhirnya jambatan ini akan menjadi itu rata. Dia seolah-olah seperti hidrolik. Cuba perhatikan, makin lama makin rata dan seterusnya nampak kawasan kawalan itu. Okey, kalau kita perhatikan dan sekarang ini dah boleh digunakan oleh lalu lintas.